Sampai Kuala Perlis. Tiket habis lah. Tiket tak ada. Tiket Roro tak ada. Tengok esok macam mana. Tiket Roro tak ada. Kena laksa Kuala Perlis. Ikan sekok tak ada. Telur separuh. Laksa telur separuh. Okey. Pagi dari kampung apa bu? Temolong. Padang Putih. Area pantai ni lorong kampung Padang Putih. Daripada pantai Cenang pagi ni. Sarapan kedai kampung ni. Wih, gulai nasi lemak, gulai udang. Nasi lemak telur masin. Wih, nasi merah apa ni? Gulai ikan. Ikan air. Selamat pagi. Selamat pagi. Ni tempat apa ni? Island hopping punya port guys. Di Langkawi. Apa nama tempat dia tu? Teluk Baru. Oh, bot nelayan ni semua high tech bawa bukan tangkap ikan, tangkap orang pergi menyelam. Rupanya dekat sini island hopping dia. Wow, menarik How do I know it's running or not? Keluar pos tu maknanya running lah. Guys. Inilah rupa tempatnya guys. Kita nak pergi sampai tepi tu. Dan minta kebenaran dengan pak cik dia. Taiko. Bagan nelayan ni. Tak. Orang Langkawi ni punya nelayan guys. Kau tengok dia punya quality boat dia guys. Kaya-kaya ni nelayan ni. Berbanding dengan dekat Muar. Kat mana kan. Guys, bersih. Bersih guys. Sampah pun tak ada. Botol-botol air semua tak ada. Bagus orang Langkawi ni. Tengok tu Macam ni lah yang kita mau. Ui, menarik betul lah. Bersih boat dia. Tengok tu, atap dia pun tak ada koyak-koyak. Ui. Depa ni kaya-kaya banyak chalet. Hotel semua ada. Untuk turis. Tempat lain ni mana Terengganu apa sama kena follow ni. Ikut jejak langkah orang Langkawi ni. Bersih guys, tengok mana ada sampah. Tak ada sampah. Bot pun cantik. Tengok atap dia. Ui, memang cantik guys. Datang Langkawi guys. Cantik guys. Cantik guys. Guys, sempat tengok 5 Penutup 5 guys. Okey. 5 dah habis. Kita ada 5 je tu 5 laut. Banyak dah 5 laut. Hey, say hi to this. Hi. I'm not Lima, but Mima. Mima. Pantai Cenang. Nah, ni water jet. Kat PD tak boleh dah. Letak payung-payung macam tu booking. Langkawi masih boleh lah. Ada payung-payung macam tu. Okey. Kelebihan je guys, orang pencen guys. Tengok datang. Sunyi pantai, tak sibuk, tenang, damai je guys. Kau datang minggu depan cuti sekolah, tak ada dapatlah menikmati macam ni guys. Pantai Cenang Baywash. Asia. Tengok pian nenek kau. Main buai pagi-pagi guys ya. Kau.
Okay guys, kita dah sampai ni di laman padi Langkawi guys. Okay, tengok. Ni kat atas ni dulu dia tanam padi atas tu. Tengoklah macam nak terbengkalai guys. Tengok apa yang ada. Tak ada orang Ni ada apa ni? Anak ikan ke anak katak? Anak katak tu. Ikan gapi. Tengok guys. Orang-orangan tanam padi. Allah guys, terbengkalai guys. Mana ni? Apa Menteri Makanan Mak Sabu. Baik, kena sensor ni. Mampus aku kena saman dengan Mak Sabu lah. Terbengkalai ni Abang Mat. Abang Mat terbengkalai Abang Mat, tolong Abang Mat. Ini sebenarnya bagi dekat projek ni pokok kantan ke kabu. Oh ni pokok kabu guys. Dia kena bagi terlalu manis dia. Guys, memang manis guys pokok ni. Semut. Tengok tu guys. Hui. Dia sebenarnya ni, dia nak jalan ni sebenarnya kena padi dia. Laman padi kau. Laman padi di Langkawi. Langkawi Airport guys. Ada antena ni guys. Gila antena ni guys. Apa nama antena ni guys? Ada dia fit dekat situ. Receiving antena ni. Oh gila. 5 dah habis. Dia nak beli baju juga. Nak cari baju 5. Baju mimah. 5. Lelong. Baju 5. Tengok dia pada. Lelong. Baju 5. RM10. Navy. Oh. 5. Cepat WhatsApp siapa nak baju ni. Cepat WhatsApp baru nak beli. Hari ni hari Isnin guys. Cuti sekolah coming Isnin, Selasa, Rabu cuti sekolah, Khamis start cuti sekolah. Tengok kau. Lelong. 5 dah habis di Langkawi. Masih belum sibuk di Langkawi ni, tapi kau tengoklah kan dia orang lelong baju 5 di Langkawi belakang airport dekat laksa sekok. Laksa ikan sekok ni tepi ni. Dah. Habis dah. Dapat dah dia. Kami sampai di kampung beras terbakar. Kita tengok apa jadi. Di chalet ada. Ni cantik rumah dia. Ada lagi ke? Ada lah. Ada gerai ni. Tapak warisan beras terbakar. Ada jual-jual dia. Cuti sekolah ramai Memang rumah orang. Tengok. Tak payah. Ini ada owner dia ni. Beras terbakar. Bila raya di Buah Masjid atas dekat kampung Temonyo. Mungkin Kedawang. Pulau Langkawi. Zaman legenda, zaman kebangan. Rumah ni cantik rumah ni. Rumah
Okay, Alhamdulillah guys. Kita dah malam kedua kita check in di motel Tanjung Puteri Motel. Dia ada kafe tapi kafe dia tutup hari ni. Hari ni tutup Selasa. Ada pool, swimming pool guys. Nampak tu guys. Tu pulau-pulau sana tu, pulau dah masuk Siam guys. Sana tu dah Siam. Pantai dia berbatu lah guys. Tapi kat tepi ni okey lah. Ada pasir dan batu-batu sedikit guys. Tempat cantik. Pokok dia rendang. So teduh lah. Itu guys. Okey. Berhampiran dengan, kalau tengok sebelah hujung sana tu guys. Hujung sana tu ialah kilang simen. Kilang simen di Langkawi guys. Itu masih sebelah Langkawi. Ujung sana tu dah Siam guys. Ujung sana tu dah Siam. Tak pasti pulau apa. Okay guys. Oh, jauh sana tu rasanya Pulau Phuket guys. Alhamdulillah. Tadi sebelum masa sampai sini, dekat kilang simen, nama dia apa Bu? Nama dia apa? Pantai apa? Pantai ni, Pantai Tanjung Puteri. Tanjung Puteri. Pantai hitam. Pantai hitam guys. Dia ada pasir tapi banyak batu-batu lah. Buat budak-budak tak okey lah. Tempat ni untuk view sunset di Langkawi. Berhampiran dengan kilang simen Langkawi menuju ke Tanjung Ru. Sebelum sampai Tanjung Ru, tunggu sunset. Bye-bye. Semalam di Pantai Chenang, cantik ya Pantai Chenang. Pantai di landai, ala-ala macam PD tu. Yang sebelah sini dia agak berbatu lah macam tu. Berbatu-batu tapi tak tinggi sangat lah. Tapi cantik dia punya view dia. Ada pulau-pulau kecil di sini, di utara menghadap tu. Ya, sampai Sierra Alpha November. Ya, itu je 3 ni Bang Amar. InsyaAllah jumpa lagi gitu. Ya. Apa ni? Jumpa lagi ni Bang Amarul. Satu session 9 Mile to Sierra Alpha November. Bang Sen kita san kita. Sayang, masai aku. Dia lain sikit motivasi dekat oleh dia ni. Tetapi jangan terkisah dia ni. Bila mati ya, duduk dah. Naik wiki tu apa wiki naik mati secara wiki dia awak. Dia kira macam apa ni macam dia macam ni kita ni awak. Ya, politik kita dah rekod dah kita tu pepek kat dia begitu ni betul awak. Lalu kita ni naik mati secara wiki. Berhampiran kilang simen Pulau Langkawi. Hari ni kita buat. Tu Siam. Siapa ni kata tadi, Abang Kamaru kata Pulau Satun.
Sibuk lagi bini yang ambil video. 73. Okay, chalet kita duduk. Dia bentuk U. Macam ni chalet dia. Depan dia guys. Ada swimming pool. Ada pulau-pulau. 1, 2, 3 pulau. Tak tahulah sana tu mungkin pulau. Katanya Pulau Satun. Selamat pagi. Dia ada influence Siam lah. Sebab dia sempadan Siam. Dia tengok ni. Rumah kita ni makan nasi komok nasi minyak orang Siam ni. Kita makan tradisional Melayu. Tapi dua. Nasi lemak tapi orang Melayu Kedah. Dia makan nasi lemak dia. Nasi lemak apa? Gulai. Ayam, gulai ikan. Gulai ikan kau. Bukan sambil ikan bilis saya tengok Orang utara punya. Gulai ikan. Mereka ni kaya dengan ikan. Orang Langkawi. Ikan secubit. Tak, dia masuk ke dalam. Okay, kita dah sampai di dataran Helang. Langkawi. Dia main water jet kat sini guys. Okay, 2 hours. Last 2 hours before ferrying back to Kuala Perlis. Stop for lunch dekat warung kopi. Buat 2 km from Kuah Jeti. Kau kena udang. Mi udang. Nasi goreng udang guys. Tadi dengar cerita orang kampung pantai hitam tu. Pantai pasir hitam tu. Orang sini kenduri kahwin pun makan gulai udang guys. Inilah murah udang guys. Try mi udang dengan nasi goreng udang. Cantik tempat ni. Boleh buat. Kat Jeti nelayan ni. Jeti nelayan. Main. Dalam ferry penatan. Tiket tu lain 226. Balik dengan